Welcome to part 2 of our trip to Batam. Untuk hari kedua ni, kami mulakan hari kami dengan berbelanja RM5,000 untuk dapatkan pemandangan yang luar biasa. Inilah dia, Jambatan Barelang yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang dan Galang. Dari keindahan alam, kita beralih ke keindahan seni bina Islam. Kita singgah di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, masjid terbesar di Batam dengan reka bentuk yang sangat megah. Tengoklah kubah emas dan seni bina dia, rasa macam berada di Timur Tengah. Tak lama kemudian, kami terus ke Masjid Tanjak. Namanya diambil sempena bentuk bumbungnya yang seolah-olah Tanjak Melayu. Masjid yang sangat unik dan photo-worthy. Jom cari cenderahati Batam yang paling popular. Semua orang tahu tak sah ke Batam kalau tak beli kek lapis Alia. Memang wajib cuba ya, sebab kek lapis di sini lembut dan rich dengan mentega. Perut dah mula berbunyi, jom kita nikmati sajian istimewa Sunda di Bandung Resto. Kami order lauk pauk Sunda yang autentik. Sambal dia pedas gila tapi sedap, memang kenyang sampai petang. Malam tu pula, kami ada gathering istimewa bersama kawan-kawan travel agent kami di Pasar Malam di Bangkok. Sekali lagi, kami menikmati Raja Buah ini tapi dari Kulai Johor Bahru. Jadi, korang mesti excited dengan series ni kan? Korang jangan lupa turn on notification korang untuk part 3 series ni.